Innalillah, anak maklum pelakon RIDANI Ghani kini amat kritikal. Sekarang DITIDURKAN. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Anak sulung kepada pelakon Ridani Ghani iaitu Muhammad Faris Syamil Jaafar, telah memaklumkan, keadaan ibunya kini amat kritikal. Jelas Faris, ibunya yang popular pada era 1990-an, itu dimasukkan ke hospital terbabit akibat kanser. Sebelum ditidurkan pada jam 6 petang kemarin dan sehingga sekarang, masih belum sedarkan diri. Buat masa ini, keadaan Mami amat kritikal. Kami berada di hospital Selayang sejak hari Sabtu lalu. Keadaan Mami sekarang ditidurkan. Hanya itu sahaja maklumat yang dapat Mir Syamil sampaikan buat masa ini. Mohon doakan agar segala urusan kami dipermudahkan. Terima kasih atas keprihatinan semua, tuturnya. Terdahulu, penyampai radio, Sharifah Syahirah atau Syira, memuat naik hantaran di media sosial memaklumkan, Ridani yang berada hospital Selayang sejak Sabtu lalu, kini berada dalam keadaan tidak stabil. Dia antara rakan artis terawal yang berpeluang bertemu dan melawat Ridani di hospital Selayang. Dia antara rakan artis terawal yang berpeluang bertemu dan melawat Ridani di hospital Selayang. Saya harap orang ramai dapat terus titipkan doa buat Ridani. Apabila kami bercakap dengannya dan sebut namanya, Ridani masih ingat. Malah, dia juga kenal individu yang datang menziarahinya. Dia cuba bercakap namun pertuturannya sukar difahami, katanya.